Tapi kecek nampak supaya sombong sikit. Siapa dia paling alim? Hamba. Oh. Kecek macam supaya alim, supaya takabur lah. Maka gilah dia. Apabila gi tu bawalah seorang anak murid dia nama Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun. Anak murid dia bawa. Jalan. Khodai dia bawa. Gi berjalan tu gap berjalan berhenti makan nasi sebentar. Katanya makan nasi kau tak tahulah, makan nasi kau bukan boleh. Berhenti rehat makan. Makan tu makan nasi tu makan ikan. Makan ikan dah lah sebelah, habis sebelah lagi kita simpan, kita makan depan ni pula. Dengan makan tepi patah. Jalan tepi patah. Nampak muka pertemuan di antara dua laut, cakap jalan ke atas bukit, tentu tak jumpa laut, maka dia jalan tepi patah. Kalau kita agak nak kita pehek agak kita tekuk sebelah patah tu lah. Nah, sebelah masik ke apa dia, sebelah tepi patah tu. Nah, sebelah takir ke apa dia. Makan. Nabi Musa sudah belakang, Yusha' bin Nun pun nak sipar. Nak sipar bekas tu, nak tutup bekas. Tak tahulah lebih kurang lah ni. Mungkin ada orang kritik dia kata ustaz kecek mengarut kausi kodai. Bekas lah. Janji Nabi Sayyidina Umar janji pukul 8 mana ada je pukul 8 dok cerita. Okey cakap nak cerita lagu macam cakap nak tak boleh cerita, waktu dia tak boleh cerita. Lebih kurang lah waktu pagi deh. Ada orang kritik kata ustaz ni kuat buah sungguh kata. Cerita tu macam loni awak cerita. Dok cara nak kecek kau orang, nak suruh orang faham.